Sebelum tu saya nak bagi anda dengar dan bandingkan dua klip ucapan dalam video yang saya sertakan ini. Yang mana sepatutnya jika dibanding kedudukan kedua-duanya dalam pengalaman dalam pentas politik, sememangnya PM kita yang disayangi ini sepatutnya menang tanpa bertanding. Sebaliknya hanya datang dari seorang yang sepanjang keriernya di IPT berjaya memberi ucapan yang jauh kualitinya berbanding seorang Perdana Menteri. Satu je saya nak cakap, memalukan. Kerana apa yang kita lakukan itu jauh lebih besar dari yang pernah dibuat oleh Bersatu PAS yang bercakap banyak sekarang ini. Saya sebut perkara ini kerana, saudara, berpuluh tahun wang disakau, wang dicuri, rasuah tinggi. Saya cakap sampai jadi mainan, pembangkang memang dia lawak soal tata kelola. Now we have proven. Dalam 2 tahun lebih yang lalu, kita rampas balik berapa jumlah? 15.5 bilion ringgit. Not a small feat. Bayangkan, 15 bilion ini patut dipergi pada orang tertentu, orang politik di atas. Sebab tu semua kaya-kaya belaka. Rumah di London, rumah di Australia. Dari mana wang itu? Curi dari rakyat. We have to stop this. Negara ini dibina atas impian pemimpin-pemimpin kita dahulu. Mereka mengimpikan sebuah negara yang boleh menjadi tempat memberi harapan kepada anak cucu mereka. Abang, hari ini masa kita, masa saya dan masa abang dan kakak semua untuk bina ini negara jadi sebuah negara yang lebih baik, lebih maju, lebih berjaya untuk anak-anak kita semua. Sebab negara Malaysia akan hanya boleh dibina dan berjaya kalau semua kita bangsa-bangsa yang utama di negara kita, Melayu, India, Cina, Siam, Sabah, Sarawak, semua anaknya pandai, maka Malaysia akan lebih maju dan berjaya. Baik, nilaikanlah sendiri. Oops! Sebelum tu, saya nak cantas dulu walanon-walanon yang kata kat video lah apalah dan sebagainya ni. Tak perlu pun untuk saya sertakan video penuh dan sebagainya untuk mencari kesilapan 1+1 sama dengan 4. Tak perlu pun kita kumpulkan ahli akademik tinggi-tinggi seluruh negara, lembaga pengarah pendidikan apa semua untuk dapatkan jawapan semudah tu. Seperti mana VTT saya sebelum ni, banyak kali saya bagi tahu yang beliau ni memang tak pandai beza antara pentas politik dan pentas-pentas lain. Itu saja kita dapat lihat betapa beliau ni bukanlah seorang negarawan yang baik. Malah tidak layak sama sekali pun untuk digelarkan sebagai negarawan. Sepatutnya selaku seorang Perdana Menteri yang berjurusan sastra, keluaran universiti tempatan yang hebat, selaku orang yang bijak menyusun kata-kata, hebat berpidato, yang mana bagi sesiapa yang mendengarnya, jika tidak cukup ilmu di dada ni, pasti terpukau dengannya. Baik dari zaman beliau belajar dahulu hinggalah di jalanan sebagai pembangkang. Seharusnya perkara sebegini adalah asas ataupun makanan harian dia je. Namun jelas hikmah itu ada di sebaliknya. Kau sebenarnya takut dengan bayang-bayang sendiri. Masih lagi takut dengan pembangkang yang ada. Masih fobia akan keupayaannya sendiri bagi memenangi hati rakyat secara keseluruhannya. Masih lagi gerun dengan tokoh-tokoh lama yang ada. Walaupun mereka telah lama cuci tangan dan memilih sebagai pemerhati dari belakang tabir. Bukan saja menampakkan kelemahan diri sendiri, malah mengiyakan perkiraan ramai bahawasanya pakatan yang dipimpinnya hari ini jelas goyang dengan gerak kerja pembangkang yang ada tanpa ada unsur tabur ruang dan janji kosong. Apabila satu demi satu helah mereka ni dibalas dengan fakta. Bagi saya, beliau telah memenangi kesemua kategori negatif sejak 3 tahun pemerintahan. Malah menyapu bersih semua acara dalam waktu yang amat-amat singkat. Antaranya, yang pertama, tata kelola. Sejak hari pertama keluar perkataan tata kelola daripada mulut beliau, itulah sebenarnya telah mengkhianatinya apabila menjadi kerajaan dengan penipuan sebelum PRU 15 lagi antara Sifu dan anak murid. Lantikan timbalan itu lambang terlingkupnya tata kelola sejak hari pertama dilaungkan. Bukan sahaja dilucuk jawatan, malah diangkat, disucikan, dikekalkan pula. Ibarat berbaju tapi tak berseluar. Tapi tegas mengatakan telah pun menutup aurat. Lek ni. Yang kedua, satu-satunya Perdana Menteri dan barisan kabinet yang paling tidak berguna dalam sejarah. Lantikan menteri-menteri kabinet penting yang asal ada, asal boleh. Kebanyakan mereka pun ada kes-kes mereka yang tersendiri. Ragam sendiri yang bukan-bukan. Daripada portfolio Menteri Pendidikan yang kekal menghuni tangga teratas kegagalan total, diikuti rapat penyandang juara sebelum ni, Kementerian Dalam Negeri. Kalau saya nak sebut kat sini, maka terpaksa saya sebut semua nama kementerian. Agama sekalipun tercalik dengan isu-isu yang tak sepatutnya. Ketiga, satu-satunya PM yang paling mengharap untuk jadi PM. Satu-satunya PM yang selalu memuji diri sendiri di mana-mana pentas sekalipun. Satu-satunya PM yang paling banyak jemput ulama
dalam masa yang sama paling banyak buat maksiat atau bawa masuk maksiat atau terlibat secara terang-terangan atau menyucikan maksiat itu semua. Punya PM yang buat segala kerosakan yang berlaku dari PRU pertama dahulu hingga PRU 15 ni dalam masa hanya 3 tahun saja. Bukan saja pulun semua yang negatif, akan tetapi menambah baik lagi kerosakan yang tak pernah wujud pun sebelum-sebelum. Satu-satunya PM yang ada hari ini, cakap lain, esok cakap lain. Paling banyak kali dalam sejarah Malaysia. Satunya yang tawar manifesto, yang janji bulan bintang, namun satu pun tak terlaksana. Yang saya sebut di sini bukanlah bersifat serangan peribadi. Namun ianya adalah perkara-perkara yang kita semua dapat lihat secara waras dan jelas. Nanti jap. Kang lagi ada pula setro kata, itulah tak ada kerja lain, balik-balik serang peribadi untuk jatuhkan. PM pujaan pentaksub ni. Ini bukan soal nak jatuhkan orang-orang yang baik yang dituduh jahat. Sebagai contoh macam MB Kedah, kena tangkap pukul 3 pagi, sekadar nak jatuhkan reputasi. Last-last tak ada apa-apa pun. Macam ikut terunjuk kata nasihat dari taikun-taikun, suruh tangkap JSB dan buat tuduhan liwat dan sebagainya. Dituduh sesat. Walhal poinnya nak jahanamkan empire ekonomi Melayu Islam tu. Akhirnya, page-page troll yang ada, semuanya gaib. Ini bukan soal nak matikan watak mangsa dengan letak pistol mainan dalam kereta dan dadah. Dan buat pelbagai plan untuk halang. Bukan saja takut dengan rakyat biasa, malah gunakan immunity pula untuk mengelak daripada fight secara gentle dalam mahkamah. Bagi betul. Sebab tu kita ni jangan jadi pentaksub. Sebab tu kita tak dapat bezakan mana satu air mutlak, mana satu air mutanajis. Tu contoh. Jadi untuk semua kawan-kawan, baik Cina, baik India, siapalah, percayalah beliau ni sememangnya bukan seperti mana sangkaan anda semua. Akan gunakan apa sahaja demi capai agenda. Akan tunggang segalanya demi capai cita-cita. Dan angkat dan akan caras pula sesiapa pun yang halang jalan. Buktinya, saat beliau kesorangan dalam penjara, selepas digugurkan oleh Tun dulu, hanya PAS yang mengulur tangan datang membantu. Namun lihatlah, hari ini kebenciannya pada PAS, baik kepimpinan yang ada pada hari ini atau yang terdahulu, beliau memaki hamun seperti tiada jasa langsung pada dia. Umpama melepaskan anjing kurap yang tersepit. Umpama melepaskan dahan pokok dari tengkuk buaya. Sememangnya seorang manusia yang tak pandai menghargai dan tak kenal nilai persahabatan. Yang tak reti bezakan antara kawan dan musuh. Nasihat saya, yang agama lain, bangsa lain sekalipun, yang bukan pentaksub lah, yang baik-baik, saya percaya ramai orang dah buka mata. Anda betul-betul nak kumpulan yang benar-benar amanah, yang tak menipu, yang tak jolisakan duit rakyat, yang tak bercakap spin sana-sini, yang ada dalam pemerintahan, yang jujur, tak pernah sakau sana-sini, selalu ada bersama rakyat, hidup dengan rakyat, berjuang bersama rakyat, walau disekat peruntukan, keluar duit sendiri sampai terpaksa berhutang pula sana-sini demi rakyat. Maka anda semua maklah muka-muka seorang-seorang yang berkuasa dalam kerajaan hari ini saja. Assalamualaikum. Selamat berfikir dengan akal yang waras.